Hello, what's up guys? So sekarang aku nak on the way balik Melaka sebab besok hari jadi mak aku 17 hari bulan 12. So aku ada nak buat dekat dia surprise. Yang pertama sebab hari tu dia cakap handphone dia selalu problem. Handphone problem, kalau call selalu susah nak angkat. Tak tahu sebab lag ke apa ke. Jadinya aku dengan kakak aku dah share duit untuk beli phone baru. Dan phone baru tu pun dah beli, Realme 14X tak silap aku. So sekarang ni kita on the way. And then ada satu lagi hadiah. Itu surprise lah. Kita buat video untuk esok. Surprise video untuk birthday Mak Maria yang ke. So let's go. Alhamdulillah dah sampai Melaka, dah sampai rumah. So besok kita akan mula plan yang surprise Mak Maria untuk birthday esok. Okay, so aku nak rehat dulu. Tidur semua nak rehat. So kita sambung besok untuk plan yang seterusnya. Okay, bye bye. Untuk birthday mak, kita ada sedikit handphone yang letak. So ada duit sikit. Let's go. Sepatutnya nak surprise lain, tapi dah jadi lain. Tak apalah. Let's go. Mami, handphone baru. Birthday gift. Mana sekian di berkah di dua ni. Bagi dah aku buka. Ya, ada macam mana ni? Itu bukan. Tu. Oh. Buka Mami, buka. Sana. Tarik. Wind brushes the edge of night. Dreams drift in mist half inside. These threads that come and go pull the silence deep and slow. Street lights flicker, casting lonely glow, like memories adrift in time's slow flow. Your smile, a spark that lit the sky.